So untuk Mimo STEM Stars, kita ada 3 kategori, which is the first one is Explorer, Adventurer dan Innovator. Untuk Explorer, ia adalah pengenalan untuk budak-budak belajar. Ia sesuai untuk berumur 4 hingga 8 tahun. Adventurer sesuai untuk pelajar berumur 8 hingga 12 tahun, yang mana mereka akan belajar dengan lebih mendalam tentang konsep sains dan eksperimen yang mereka akan lakukan. Dan akhir sekali, Innovator, pelajar untuk 9 hingga 14 tahun, yang mana pelajar tersebut akan membina eksperimen mereka sendiri dan mereka juga akan mempelajari pelbagai benda yang baru. So hari ini budak-budak belajar cara-cara nak membuat eksperimen menggunakan bahan-bahan yang semula jadi dan selamat untuk budak-budak. Hari ini kita ada buat 5 aktiviti, which is body lotion, shower gel, perfume, bath bomb dengan body scrub. Ini untuk meningkatkan minat STEM dalam diri mereka supaya mereka akan menceburi bidang-bidang STEM di masa hadapan.